Mami nak you hapuskan Zulaika dengan Farid. Sebab diorang tu musuh utama kita. Lenyapkan diorang dari muka bumi ni, tahu tak? Kenapa nak kena hapuskan dua orang tu, Mami? Zarif, kalau I cakap you dungu, you marah kan? Tapi memang dungu pun. Kau dengar sini. Sekarang ni Zulaika tu dah kaya raya dah. Datuk Harun bagi dia harta. Farid pun sama. Kalau diorang mati, bayangkan harta tu semua akan jatuh ke tangan kita. Sebab apa? Sebab dia senang je. Datuk Harun dah jadikan I trustees untuk jaga harta dia. Jadi maknanya, bila diorang tu mati, automatiklah harta tu jatuh ke tangan kita. Betul tak? I tak kisahlah pasal harta semua orang ni, Mami. I tak kisah. Yang I kisah sekarang ni, harta Abang Kamal dan harta Mami je. Semuanya akan jadi hak aku. Tak cacat pun, Mami. Tak cacat. I berlakon je jadi cacat. Sebab bila I berlakon jadi cacat, semua ingat I ni lembab. Tak hati buat kerja. Tak boleh harap. Tapi sebenarnya I lagi tangkas. Lagi licik, Mami.